Pernahkah anda terfikir, bagaimana sesetengah orang boleh buat untung besar masa orang lain sedang merana? Ini bukan sihir, tapi strategi. Dalam dunia yang penuh persaingan ini, ada satu taktik purba dari 36 strategi China yang dikenali sebagai Qianhuo Da Jie atau memukul ketika api marak. Konsepnya mudah. Bila musuh tengah kucar-kacir, lemah, atau ada masalah dalaman, kau kena cepat-cepat ambil kesempatan. Bodohlah kalau tak nampak peluang ni. Contoh paling senang. Masa pasaran jatuh merudum, harga aset jadi murah macam kacang. Orang lain panik, jual semua, tapi kau relax je beli aset berkualiti dengan harga tak masuk akal. Gila punya untung. Ini memerlukan keberanian dan fikiran yang sangat tajam. Kalau tak, kau yang akan jadi mangsa. Sial kalau terlepas peluang emas macam ni. Ingat, strategi ini bukan untuk jadi jahat, tapi untuk jadi bijak di saat genting.